Ibn Rushd menerangkan, jika ayat di atas menafikan jisim, akan terdedah kepada syarak banyak perkara menimbulkan perkara yang meragukan, yang boleh juga dikatakan kepada hari kebangkitan dan perkara-perkara lain seperti melihat Allah, yang jelas dibawa oleh sunnah yang sahih lagi sabit. Jadi hilanglah semua sekali, boleh hilang. Jadi penafian boleh berlaku pada melihat Allah Ta'ala. Hatta alam kubur, alam barzakh pun boleh nafi ke, semua kita nafi in the end. Dia kata akan jadi. Keterangan Ibn Rushd di atas berlegar di sekitar makna jisim, iaitu dia berdiri dengan sendiri. Orang yang menafikan jisim secara mutlak akan menyatakan Tuhan itu tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berada di dalam alam, tidak juga berada di luarnya. Makna seumpama ini beliau kukuhkan lagi dengan kenyataan beliau. Kata Ibn Rushd, antaranya ia mewajibkan penafian arah daripada peringkat permulaan, daripada Khalik Subhanahu Wa Taala, kerana kedudukannya bukan jisim. Maka syariat akan merujuk kepada benda yang tidak jelas, mutasyabihah. Kan ada ke? Ada, tapi macam mana? Tak, dia misteri. Tuhan tu misteri. Misteri pula. Okay. Hal tersebut kerana perutusan para anbiya berasaskan wahyu turun kepada mereka daripada langit. Berdasarkan perkara tersebut, tegaknya syariat kita itu, apa dia kata, aku maksudkan kitab Al-Aziz turun dari langit. Kata Ibn Rushd, kitab Al-Aziz turun dari langit. Tu Allah kata, wa anzalna dzikra wa anzalna al-kitab. Allah kata, kami turunkan. So Allah di mana? Atas lah, takkan kami turunkan, kami duduk bawah. Faham macam tu je. Cuma kita tahu bahawa tak boleh nak disamakan Allah dengan makhluk. Jangan bincang masalah jisim tak jisim, walaupun kita faham maksud tu ada. Istilah jisim tadi tak berhak kita lafazkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dipanggil kalimah iftiradi. Macam kata Ibn Rushd Al-Qurtubi ni, dia pada masalah kedudukan. Kalau dia kata awak kata dia sekian, ada, mestilah ada. Seorang pun kita kata, kalau dia kata atas, ada lah. Seorang pun tahu dekat mana. Di mana? Di atas. Macam Nabi tanya kepada jariyah tersebut, Aina Allah? Dia kata fis sama'. Habislah. Tadi kata fis sama' tu sama apa? Sama' mana ke? Sama' yang ke pertama ke? Kedua ke? Tak ada. Perbincangan dia fis sama', ke atas, bukan di bawah. Itu yang ayat yang patut keluar daripada mulut kita. Itu je. Macam mana tak boleh tanya, sebab Allah tak ada contoh untuk dibandingkan. Ini pegangan kita. Allah Ta'ala sebut firman dalam Quran surah Dukhan ayat ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan ia, itu Quran itu, pada malam yang diberkati. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Dan turunnya wahyu daripada langit menunjukkan Allah SWT berada di langit. Begitu juga dengan kedudukan para malaikat, turun daripada langit dan naik ke langit. Dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat ke-10, Allah Ta'ala kan, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uhu. Kepadanya akan naik kata-kata yang baik dan juga amal soleh akan mengangkatnya. Okay? Mengangkat akan kata-kata yang baik. Dan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, dan akan mi'raj, menaik para malaikat dan juga roh itu Jibril kepadanya. Okay? Seterusnya beliau berkata, apabila ditegaskan tentang penafian jisim, wajib menegaskan tentang penafian pergerakan. Itu tajuk yang kenapa bila datang hadis Allah Ta'ala turun sepertiga akhir malam ni, penafian tu bersebab kan tajuk ni lah. Bila kita kata dia turun, dia ada pergerakan dan perubahan. Bila ada perubahan, dia berjisim. Penafian tu hanya semata-mata itu. Kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Bila Allah Ta'ala kata dia turun, turunlah. Tapi macam kita pernah terangkan berkali-kali, bahawa berimannya kita dengan hadis tersebut untuk kita beramal. Maksud dia, bila 2/3 akhir malam, 2:30 ke pagi, kita pun bangunlah, ya Allah, sebab Allah Ta'ala berseru pada waktu berkenaan. Ada tak orang nak minta aku berikan? Tak ada kata minta bertaubat, aku nak berikan taubat. Tak ada minta ampun, aku ampunkan. Jadi kita bangun waktu tersebut untuk, ya Allah, ya Allah. Itu iman kita. Bila Nabi kata pada seperti akhir malam turun ke langit dunia, tawarkan kepada kita dengan tawaran-tawaran tadi. Kita beriman untuk
amal. Sibuk bincang, Allah turun ke dia turun, rahmatnya turun ke dia turun. Awak nafikan sebab apa? Sebab kerana Allah Ta'ala tak boleh bergerak. Awak cakap itu kenapa? Sebab tadilah Aristotle punya pegangan. Dia kata la muharrik la yataharrak. Dalam akidah salaf as-sabuni, dia kata Tuhan turun bukan mutlak, bukan bergerak, bukan mutlak, bukan turun yang maksud berpindah. Itu Bukan, pasal kita tak boleh samakan dengan makhluk. Kalimah tu kita faham. jadi boleh nafikan turun tanpa bergerak. Bukan, tak boleh. Kita tak cakap yang tu. Yang kita faham kalimah dia turun. Tapi bila awak kata turun macam saya, dan faham tak? Bila kita sebut dengan perpindahan macam kita turun, tak boleh lah. Sebab ayat dia tak boleh kita samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Bila awak kata turun, kena cakap turun. Jangan kata kalimah bergerak pun tak digunakan. Perkataan kalimah bergerak tu bid'ah. Kalimah bergerak tadi tak ada sebut. Turun bergerak tak sebut. Awak tak kata apa? Turunlah. Kalau masalah datang, ya ada pula datang. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, akan datang Tuhanmu dan juga para malaikat berbaris-baris. Tajuk kali tu kata kalimah tadi tak perlu ditekankan. Pasal diorang sekarang masalah yang utama, diorang tak nak penggerak yang bergerak. Tahu penggerak yang bergerak? Di sini macam Ustaz Abu Mubarak pernah terang kat saya. Dia kata sini, okay, kalau benda ni bergerak, mesti ada yang menggerakkan dia, macam kereta api. Bila gerabak yang terakhir itu bergerak, maksud ditarik oleh sebelum dia, yang sebelumnya oleh sebelumnya oleh sebelumnya. So dia mesti ada yang setiap penggerak tu. Jadi bila Allah Ta'ala pun bergerak juga, mesti ada yang menggerakkannya bagi diorang, bagi filosofi. So siapa gerakkan Allah? Dia pusingin tu. Dia tak boleh berhenti. So jadi dia orang iftiradi, dia orang kata mesti ada satu penggerak yang tak bergerak. Dari sini punca asal. Penggerak yang tidak bergerak, yang tak boleh berubah, tak boleh ada langsung benda baru. Itulah dia kata penafian berkenaan berkata-kata, penafian berkenaan dengan mendengar. Sebab dia kata tadi tak dengar, sekarang dengar. Saya cakap sekarang, tak cakap tadi. So soalannya, Allah Ta'ala dengar semalam ke hari ni? Kan bila Allah Ta'ala kata qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, saya telah mendengar Allah Ta'ala kata-kata wanita yang mendebat engkau pada suami. Surah Mujadalah. Mendebat engkau pada tentang suami dia. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Ta'ala mendengar perbualan kamu berdua. Perbualan Nabi dengan perempuan tu semalam ke hari ni? Pada hari tersebut ke berlaku 15 tahun lepas? Pada hari itulah. So diorang pula kat sana dia tak boleh kata Allah Ta'ala mendengar hari tu. Lepas tu dia kata pendengaran Allah Ta'ala tu bersifat zati, bukan fi'li. Fi'li tu maksudnya Allah Ta'ala buat hari ni, tak buat semalam. Jadi fi'li ni bagi Allah Ta'ala ternafi, bagi dia. Pasal bila tadi tak dengar, sekarang dengar. So padanya ada baharu. Bila baharu, makhluk. Ini diorang iftiradi, bukannya benda yang Allah Ta'ala cakap. Macam perbualan kita dengan Allah Ta'ala hari kiamat nanti. Allah Ta'ala akan tanya tentang dosa yang kita buat. Di sana nanti akan berlaku perbualan tersebut. Pada hari berlakunya perbualan tadi. Jadi kita pergi sibuk, bilakah perbualan tu berlaku? Sejak azali ke? Baru keluar sekarang malam ke? Perbualan tu nanti depan Allah Ta'ala. Kenapa kita nak persoalkan bila terjadi tadi? Penafian dia pasal tadi kes, dia nak penggerak yang tak bergerak. Ni, yang ini punca asal. Muharrik la yataharrak. Sebab bagi dia, kalau muharrik ni yataharrak juga, mesti ada yang menggerakkan dia. Kalau yang ni bergerak, tu atas dia mesti ada yang menggerakkan lagi. So last sekali, yang tu last sekali ayat tak bergerak tadi. Tak boleh bergerak. Pasal ayat kita kata turun, kita faham. Mesti turun daripada atas ke bawah. Mana ada turun atas bawah ke atas? Turun mesti atas ke bawah. Masalah kalimah bergerak tadi tak dibincangkan pun daripada awal. So diorang tambah iftiradi, macam ni yang berlaku ni, dia tambah pada apa yang nas, apa yang tak dicakap. Macam jisim tadi lah. Bila kita kata Allah Ta'ala kata ada tangan, ada tangan, Allah, awak menyisir dengan Tuhan. Kenapa pula? Sebab tangan tu mesti ada kulit, ada darah, ada tulang. Dia cakap, kenapa cakap yang tu? Sebab Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dia kata ada, tapi macam mana? Mana kita tahu? Mana kita tahu macam mana? Sebab Allah Ta'ala tak ada contoh, tak dibandingkan. Nak tahu betul, tunggu mati ya.
Dia baru kita tahu betul macam mana. Sekarang tidak. Di dunia takkan kita lihat Allah SWT. Itu basic yang kena faham. Yang ni sebab kenapa perkara ni masalah yang asal dia adalah apa yang Aristotle letak tadi. Dia tak nak mengaku, tapi memang itulah realiti sebenar. Sebab benda tu bukan di Quran atau Sunnah. Di Quran Sunnah Allah Ta'ala kata dia mendengar, dia melihat. Melihat sekarang kita buat apa, mendengar sekarang apa kita kata. Memang dia sifat mendengar tu ada pada dia sejak azali. Tapi masalah sekali bila kita bercakap sekarang lah tajuk dia. Tapi bila orang tak boleh. Pasal benda tu perbuatan fi'li. Kalau kita kata baharu buat, maka baharulah. Tapi kalau kita tanya pula pada orang, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dah ada ke langit dan bumi? Langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan, dah ada belum? Langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan, dah ada ke belum? Tak ada lah. Lepas tu Allah Ta'ala baru cipta ke? Barulah. Jadi perbuatan mencipta tu baru ke lama? Ada pula. Tapi tak boleh lah kan. Dia qadim ke? Ini masalah asal. Bagi dia orang tak boleh ada baharu. Ayat yang keluar, ustaz kena mengaku bahawa semua yang baharu makhluk. Awak tak ada aplikasi benda berkenaan kepada Allah Ta'ala. Ini problem sebenar yang kalau kita perhatikan balik. Ini masalah yang timbul. Benda perbahasan tentang penolakan ni, yang sekarang kita baca ni kata-kata Ibn Rushd, ahli kalam, bukannya Ibn Taymiyah yang kita baca ni. Ibn Rushd yang sibuk menjawab bagi perkara ni, bukannya Ibn Taymiyah. Okey, baik.